Perkataan hidayah ialah perkataan yang mengandungi maklumat. Kanak-kanak itu tahu bahawa dia mesti menyusu ibunya supaya tidak terus lapar. Tetapi apakah jenis maklumat ini? Adakah pengalaman adalah ilmu? Tidak, tiada maklumat empirikal kerana kanak-kanak itu tidak pernah mengalami apa yang dimaksudkan untuk bertahan hidup, kelaparan, mati. Jadi apa yang kita panggil maklumat ini jika kita tidak tahu apa yang perlu disedut? Bahagian bimbingan intuitif. Ada kanak-kanak menghampiri mereka yang datang dari luar sambil berkata, awak bawa gula-gula kepada abang awak, berikan kami gula-gula dan lain-lain. Baiklah, awak bagi dia, bagus. Kanak-kanak itu seperti itu, kami mendapati kemudian kami bersama-sama dengan kawan-kawan kerana sekarang kanak-kanak itu berkata, saya faham apabila dia berkata, berikan saya gula-gula. Tapi dia cakap pasal budak sebelah dia tu teruk sangat, jangan bagi dia, bagi je. Seperti yang saya katakan, ini adalah sesuatu yang berbeza. Hakikat bahawa segala-galanya adalah dari Tuhan dan bahawa cahaya dalaman pengetahuan dan keupayaan untuk melihat apa yang ada di hadapan saya telah diletakkan di dalam diri saya, olehnya memberi saya keyakinan, kategori paling asas. Salam semua dari Sekolah Istanbul. Penonton yang dihormati, hari ini kita akan membincangkan konsep rezeki dan hidayah dalam konteks ayat 50 surah Taha. Tetamu kami ialah Prof. Dr. Saban Ali Dusgun. Salam cikgu. Hello. Profesor, hari ini kami ingin mengkaji konsep rezeki dan bimbingan dengan anda. Kami menggunakan konsep ini dalam kehidupan seharian kami, tetapi anda memberinya makna yang berbeza. Bagaimanakah anda menilai kedua-dua makna dan hubungannya antara satu sama lain dalam konteks surah Taha? Kami mempunyai dua perkataan yang indah. Ini adalah beberapa istilah utama Al-Quran. Pada masa yang sama, ia adalah perkataan yang dikonsepkan secara berasingan oleh disiplin yang berbeza seperti falsafah, tasawuf, etika dan teologi. Sekarang, apabila saya mempertimbangkan istilah-istilah seperti itu dari Al-Quran, terdapat penyempitan makna kerana fakta bahawa perkataan Arab, misalnya perkataan hidayat, telah dipindahkan ke bahasa Turki sebagaimana adanya. Contohnya, apakah yang terlintas di fikiran anda apabila mendengar perkataan bimbingan? Anda mempunyai kegunaan seperti semoga Allah membimbing anda? Semoga Allah membimbing kita, okey? Atau kita akan membimbing kita, okey? Jadi, apakah genetik dan salah silah perkataan heda? Apa yang anda dapat apabila anda membukanya? Perkataan yang berkaitan antara satu sama lain. Kerana perkataan mendapat makna dalam rangkaian lain, maknanya berubah, mengembang atau mengecil. Dalam konteks ayat ini, dalam konteks ayat 50 surah Taha, kita menggunakan kedua-dua perkataan hidayah dan perkataan hidayah yang akan kita hadapi dalam konteks Kita semua menggunakan perkataan yang kita panggil nasib atau takdir dalam bahasa Turki, bermaksud orang, huluk, hilkat yang bermaksud watak seseorang, struktur semula jadi atau kadang-kadang perangai. Ini berbeza-beza, tetapi watak adalah perkataan yang baik yang akan kami gunakan dalam bahasa Turki. Al-Quran menggunakannya di sini. Jadi kami akan menganalisis rangkaian ini sedikit. Tetapi satu ayat yang lalu kita katakan lihat ini secara politik, dengan kata lain konteks. Jika kita kembali kepada yang sebelumnya, konteks kita begini, ini konteks yang sangat menarik. Nabi Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun bersama-sama, ada jemputan, mereka berkata, Tuhan datang, lepaskan tuntutanmu, ada tuntutan baru di sini, ada Tuhan. Sekarang Fir'aun mungkin bertanya dengan niat untuk bertanya kepada mereka soalan yang mereka tidak tahu, atau bertanya kepada kamu soalan yang kamu tidak tahu, supaya mereka akan terus terkandas. Tetapi persoalannya ialah, Fir'aun berkata, sesungguhnya kamu berdua berkata, ada Tuhan, datanglah kepadanya. Faman Rabbukuma, siapa Tuhan kamu? Sekarang persoalan siapa yang tidak merujuk kepada zat Tuhan, iaitu kewujudannya. Kadang-kadang perkataan intipati digunakan sebagai ganti kewujudan, tetapi apabila kita menyebut kewujudan, kita kebanyakannya bercakap tentang manifestasi, penampilan kewujudan itu di dunia luar dengan nama dan nama. Tetapi wanita jenis apakah orang ini? Persoalan siapakah soalan tentang diri yang sempurna? Soalan yang diajukan Fir'aun kepada Musa ialah, siapakah Tuhan yang kamu panggil?
Sekarang ini secara teknikal sepatutnya menjawab soalan Musa tentang siapa Tuhan. Tetapi dia tidak menjawab soalan itu. Dia memberikan jawapan yang menunjukkan apa yang telah Tuhan lakukan, bukan siapa dia. Musa berkata, "Ya Tuhan kami." Sekarang saya sedang menunggu jawapan kepada soalan siapa. Tetapi jawapan kepada soalan siapa yang tidak datang. Musa menjawab soalan tentang apa yang dia lakukan. Terdapat soalan taktikal di sana. Nampaknya ada jawapan taktikal di sini juga. Dikatakan, jangan fikir tentang zat Allah. Diriwayatkan sebagai hadis. Jangan fikir tentang zat Allah. Pertimbangkan apa yang dilakukan oleh ciptaannya. Dalam erti kata lain, hadis itu seperti ulasan surah Taha. Dialah yang memberikan segala-galanya ciri-ciri penciptaan dan kemudian membimbing dan mengarahkannya sesuai dengan ciri-ciri penciptaan ini. Sekarang, kata kunci kami di sini di bahagian pertama ialah orang. Dari satu segi, orang-orang itu adalah contoh penciptaan dan pemeliharaan. Jika saya memberitahu anda bahawa anda adalah manusia, saya adalah manusia. Apa yang terlintas di fikiran anda? Namakan dua ciri asas manusia. Mampu berfikir. Ia adalah makhluk yang boleh berfikir. Ia adalah makhluk yang boleh bercakap. Dia adalah makhluk fana. Ia adalah makhluk yang menyedihkan. Tetapi apakah ciri paling asasnya? Jadi, apakah yang membezakan manusia daripada makhluk lain, daripada spesies lain? Ciri-ciri yang menjadikan manusia biasa dengan makhluk lain adalah dalam logik dan ciri-ciri yang membezakannya dengan makhluk lain. Dua perkara berfungsi dalam dua logik. Tidak ada yang ketiga. Bersatu. Airan. Apa yang menyatukan saya dengan makhluk lain? Contohnya, kehidupan biologi ada. Terdapat impuls, naluri, refleks. Kami memanggil ciri-ciri penyatuan kami dengan mereka. Apakah ciri airan? Makhluk tidak bercakap. Tiada makhluk yang bercakap. Mereka boleh berkomunikasi. Burung berkomunikasi. Apabila anjing menyalak, mereka sedang berkomunikasi. Mereka mungkin bercakap sesuatu antara satu sama lain. Kami tidak tahu itu, tetapi kita tahu mereka tidak boleh bercakap. Arwah guru saya, Hussein Attai, pernah memberi contoh. Jadi jika seekor kuda yang mendahului menemui pokok tumbang menghalang jalan di dalam hutan, dia mengatakan bahawa dia tidak boleh memberitahu mereka yang datang di belakang bahawa sama ada jalan ini ditutup atau terdapat bahaya besar di sini. Dalam erti kata lain, tiada komunikasi seperti itu, tiada perbualan seperti itu, tiada perbualan yang bermakna. Cikgu selalu bagi contoh ni. Sebenarnya tiada mesej-mesej di sini? Tidak, ia gagal menyampaikan mesej yang bermakna. Oleh itu, bercakap dan membentuk ayat yang bermakna memisahkan manusia daripada semua spesies lain. Di sini, setiap makhluk mempunyai watak yang dibina dalam sifatnya. Watak ini juga dihargai untuknya. Ia adalah takdir saya. Apakah nasib saya, iaitu apa yang ditakdirkan untuk saya? Saya adalah makhluk yang bercakap. Saya adalah makhluk yang berfikir. Saya adalah makhluk yang menjadi sedih apabila sesuatu yang sangat buruk berlaku. Saya adalah makhluk yang cemas. Semua ini adalah sifat saya, sifat watak saya, dan semua ini dihargai. Saya tidak pergi dan membeli ini dari pasar, bangsa hitam, putih, kuning, semuanya. Ini telah ditetapkan untuk semua orang, untuk spesies manusia tanpa mengira bahasa atau agama mereka. Okey, kami telah menetapkan ini dan selepas itu Tuhan telah mencipta anda, pergi ke peranti anda sendiri dan biarkan sahaja. Baiklah, kami telah menetapkan anda seperti ini dan menempatkan anda di sana. Pergi cari jalan sendiri. Tetapi ada sesuatu yang dikatakan di sebaliknya. Dia tidak meninggalkan ciptaannya tanpa pengawasan atau dengan caranya sendiri. Sesuatu menyatu ke dalamnya. Apakah itu? Fahida. A'ta kulla syai'in khalqahu. Dia yang menghargai dan memberikan kepada segala sesuatu sifat-sifatnya sendiri. Kemudian dia akan berkata fahada, kemudian dia akan memberi petunjuk kepadanya. Sekarang kita panggil perkataan ini heda atau hidayat sebagai kata panduan. Sebagai contoh ia digunakan di sini. Seorang bayi yang dilahirkan. Untuk mengelak daripada mati kelaparan, bayi segera bergegas ke payudara ibunya untuk menyusu tanpa sebarang bimbingan, menggunakan refleks dan nalurinya sendiri. Adakah ia benar? Benar. Di sini juga dia menggunakan perkataan heda, Al-Quran. Iaitu refleks yang diperlukan untuk kehidupan?
Sama seperti untuk terus hidup dalam pengertian biologi, tidak ada mental di sini, tidak tahu, maka perkataan hidayat adalah perkataan yang mengandungi maklumat. Kanak-kanak itu tahu bahawa dia mesti menyusu ibunya supaya tidak terus lapar. Tetapi apakah jenis pengetahuan ini? Adakah ia pengetahuan empirikal? Tidak ada pengetahuan pengalaman kerana kanak-kanak itu belum pernah mengalami apa yang dimaksudkan untuk bertahan, kelaparan atau mati. Jadi apa yang kita panggil maklumat ini jika kita tidak tahu apa yang perlu disedut? Bahagian bimbingan intuitif. Dengan kata lain, bimbingan terutamanya merangkumi pengetahuan intuitif. Apakah maksud ini? Ia adalah sesuatu yang kami bawa ke dalam struktur kami dengan menyepadukannya tanpa pengajaran. Sebagai contoh, kita mencuri roti dari tangan orang yang lemah dengan memukul belakang lehernya dan mengambil suap dari mulutnya. Sama ada anda menetapkan peraturan moral atau peraturan undang-undang atau tidak, ia diketahui oleh semua orang di semua geografi bahawa ini adalah buruk. Ia dikenali di semua peringkat umur. Adakah ia benar? Macam mana nak tahu? Jadi ia adalah sesuatu yang diketahui orang juga. Dalam haiwan, yang kuat menindas yang lemah dan mengambil hak mereka sendiri. Apakah ini untuk orang yang mengetahui nilai etika dan moral? Ia adalah dalam sifat timur. Ilmu ini tidak diajar oleh sesiapa. Tiada siapa yang mengajar kita ini. Jadi bagaimana kita tahu ini? Ini terbina dalam sifat kita. Dialah yang memberinya sifat-sifat akhlak itu, mengintegrasikannya di sana, membenamkannya dan kemudian membimbingnya. Ini adalah bahagian bimbingan yang intuitif. Terdapat satu ayat dalam Al-Quran yang mungkin kelihatan seperti bantahan. Dikatakan, apabila kamu dilahirkan dari rahim ibu kamu, iaitu ketika kamu dilahirkan, kamu tidak mengetahui apa-apa, pada tanda petik, tiada apa-apa. Sekarang dikatakan manusia keluar dari rahim ibunya dan dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa menurut ayat tersebut. Tetapi apa yang kami katakan tadi ialah apabila manusia dilahirkan, bayi itu cenderung untuk menyusukan ibunya. Ayat tersebut mengatakan dia mengetahui sesuatu, kemudian dia tidak tahu. Tidak, anda tidak tahu apa-apa. Apa maksud awak? Ia bermakna kewujudan. Maksudnya dunia luar. Dia tidak mempunyai pengetahuan tentang dunia luar lagi. Itu ilmu pengalaman. Dia akan datang. Pengalaman dan pengetahuan manusia datang kemudian. Secebis maklumat yang dipelajarinya. Jadi adakah seseorang yang dilahirkan dengan tabula rasa, iaitu fikiran yang kosong? Fikirannya kosong mengenai pengalaman, tetapi dia penuh dengan intuisi. Intuisi itu tahu apa itu kebaikan. Al-Quran tidak mendefinisikan keadilan untuk anda. Dia menerima bahawa manusia tahu keadilan. Dia berkata bersikap adil. Bagaimana kita tahu? Kerana ia disepadukan ke dalam struktur kami. Ia bersepadu. Jadi, kita kata perkataan hidayah mengandungi ilmu, tetapi pengetahuan itu sama ada pengetahuan intuitif atau pengetahuan pengalaman yang saya mula belajar kemudian. Kini, dengan pengalaman, minda mula dipenuhi dengan pantang larang kosong. Apa yang kanak-kanak itu akan tahu, awak tunjukkan pokok itu kepadanya. Ini pokoknya. Kemudian ini adalah pokok epal. Ini adalah pokok pear. Dalam erti kata lain, jelas bahawa ia adalah pokok epal. Ia jelas bahawa ia bukan pokok pear. Kami memilih, kami mengajar. Dia belajar perlahan-lahan dengan pengalaman ini. Terdapat asas lain untuk bimbingan dan itu adalah pengetahuan rasional. Ini bermakna anda mula membezakan perkara-perkara tertentu dengan menakul. Pengetahuan intuitif ini juga tidak begitu. Maksud saya kita mengambil gigitan dari tangan seseorang, bukan? Jika anda bertanya kepada seseorang secara paksa, saya melakukan sesuatu seperti ini, adakah ia baik atau buruk? Sekarang biar saya fikirkan, awak ambil epalnya dari tangannya. Awak curi roti dia. Ini teruk. Dia tidak berkata, adakah ia bagus atau tidak, biarkan saya memikirkannya. Ini bukan sesuatu untuk difikirkan atau difikirkan. Ini secara intuitif dikenali sebagai buruk. Cikgu, bagaimana kita boleh menjelaskan kejahatan pada zaman kanak-kanak itu? Jadi kita melihat bahawa ia adalah zaman kanak-kanak yang kejam, di mana kanak-kanak kadang-kadang membahayakan kanak-kanak lain untuk mendapatkan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Jika ia bukan fitrah, bagaimana kita harus memahaminya? Ini adalah naluri dan refleks kebudak-budakan. Seseorang boleh meneruskan refleks tersebut pada masa hadapan. Biar saya berikan contoh Haran semasa saya melancong di Urfa.
Kami keluar dan ada kanak-kanak di Haran dan mereka menghampiri orang yang datang dari luar dan berkata, kamu membawa gula-gula kepada abang kamu dan berikan kepada kami dan lain-lain. Okey, senang kamu memberikannya. Kanak-kanak itu seperti ini, kami mendapatinya kemudian. Maksud saya kita bersama kawan-kawan, saya berkata ia adalah luar biasa. Bagaimana ini mungkin kerana sekarang kanak-kanak itu berkata, saya faham memberi saya gula-gula. Tetapi tentang kanak-kanak di sebelahnya, dia berkata, teruk sangat, jangan berikan kepadanya, berikan kepada saya. Lah, ini adalah perkara yang berasingan sekarang. Mengapa anda mensia-siakan kanak-kanak itu? Ini menarik. Saya fikir ini adalah sesuatu yang diajar atau dilihat. Maksud saya adalah boleh difahami untuk kanak-kanak mahu gula-gula untuk dirinya sendiri. Tetapi membazir orang lain, itu masuk ke dalam etika, ia masuk ke dalam moral, ia tidak refleksif. Maksud saya ini adalah sesuatu yang dipelajari jika anda bertanya kepada saya. Dalam erti kata lain, sisi buruk boleh menjadi sesuatu yang dipelajari dan disesuaikan dengan masyarakat, tetapi sisi baik juga boleh menjadi sesuatu yang dipelajari. Sudah tentu, kita mengatakan bahawa manusia mempunyai sisi naluri dan sisi refleks. Sebagai contoh, seseorang mempunyai keinginan untuk mengambil roti dari tangan orang lain, dan dia juga mempunyai keinginan untuk memberikan roti kepada orang lain. Dalam erti kata lain, terdapat kedua-dua motivasi untuk melakukan kebaikan dan motivasi untuk melakukan kejahatan. Fi'il hemeha yang dikatakan oleh Al-Quran telah mengkodekan apa yang baik dan apa yang buruk dari segi fitrah manusia, sifat-sifat perwatakan yang kita sebutkan tadi, seperti maksiat dan takwa. Inspirasi adalah pengetahuan intuitif. Dia memberikannya sebagai inspirasi. Jadi dia mengotkannya ke dalamnya secara intuitif. Manusia secara semula jadi cenderung kepada kebaikan. Inilah yang disebut oleh ahli teologi sebagai mulayamat. Ia juga cenderung menjadi buruk. Ini juga mungkin menunjukkan kecenderungan terhadap perkara yang buruk, hodoh atau tidak hormat. Baiklah, mana-mana cara yang kita arahkan untuk memilih, cara mana kita melatihnya untuk memilih, ia berkembang dan berkembang ke arah itu. Jadi anda boleh membesarkan anak menjadi pencuri. Anda juga boleh membesarkannya menjadi seorang yang pemurah dan beramal. Di satu pihak, saya mengatakan bahawa apabila anda memperbesarkan perbuatan baik, perbuatan buruk menjadi lebih kecil. Apabila kamu membesarkan kejahatan, kebaikan berkurangan. Terdapat perkadaran songsang antara mereka. Perkara penting di sini ialah ini. Al-Quran adalah dunia yang sangat canggih, sangat kompleks bagi seseorang yang terlibat di dalamnya. Amat unggul dan agung bahawa kalimah petunjuk yang ditunjukkan dan diturunkan oleh Allah itu bersambung dengan Allah, Tuhan menunjukkan jalan itu. Ini berharga. Tetapi saya menegaskan di sini bahawa ini melibatkan pengetahuan, bahawa ia melibatkan maklumat. Mari kita jelaskan ini dengan contoh yang semua orang boleh faham, navigasi. Kami semua pergi ke Kosovo bersama rakan-rakan kami sebagai sebahagian daripada projek. Kami mendarat di Pristina. Kami mengambil kereta kami di lapangan terbang. Kami membuka navigasi. Kami menuju ke Prizren. Saya tidak tahu apa-apa. Saya pernah ke sana sebelum ini. Saya tidak mengambil kereta dari Pristina dan pergi ke sana sekarang. Kami masuk ke dalam kereta buat kali pertama dan menghidupkan navigasi. Bagi saya, orang Latin memanggil ini terra incognita. Jadi kami berada di wilayah yang tidak diketahui. Katakan seseorang yang dicampakkan ke dunia semasa dilahirkan akan menjalani kehidupan di tanah yang tidak diketahui. Tuhan telah memuatkan navigasi dengan jalan pintas ke mana anda akan pergi. Bukankah selamat tanpa lalu lintas? Katakan anda mendapat perkhidmatan syarikat navigasi yang sangat baik dan anda membuka semua jalan ini dengan selamat dan anda pergi tanpa sebarang teragak-agak. Walaupun dia membawa anda ke puncak gunung, adakah anda akan mengatakan bahawa dia pasti membawa anda ke sini kerana ia lebih selamat dan lebih pendek di sini? Anda akan mengatakan bihruma sangat dipercayai. Oleh itu, perkataan hidayah di sini adalah dengan Allah. Hidayah itu daripada Allah. Cahaya dalaman ilmu itu untuk melihat ke hadapan diletakkan dalam diri saya, olehnya memberi saya keyakinan. Kategori paling asas. Dengan keyakinan itu, saya mula menemui segala-galanya yang dihargai dan bergerak ke hadapan di sana. Cahaya bimbingan dalam diri saya yang bercahaya dalam Descartes adalah cahaya dalaman semula jadi. Tetapi sumbernya adalah Allah. Dengan keyakinan itu, saya pergi ke tanah yang tidak diketahui. Contoh ini lebih jelas, Tuan. Jadi apabila dia sesat, dia tidak bertanya mengapa dia sesat. Biar kawan ingat ini. Mencipta semula laluan. Dia juga mencipta semula laluan. Sangat bagus. Mereka pasti akan sampai ke destinasi yang betul di jalan yang betul. Terima kasih banyak atas komen berharga anda. Terima kasih, terima kasih. Penonton yang dihormati, hari ini kita membincangkan konsep rezeki dan hidayah dalam konteks ayat 50 surah Taha. Jumpa lagi di episod seterusnya. Selamat tinggal.